Hai, hari ni saya nak buat donat yang gebu, lembut, sedap dimakan waktu petang. Jom mula. Langkah pertama, masukkan 1 sudu besar gula, 1 sudu kecil yeast, 3/4 cawan air suam, kacau dan ketepikan. Di dalam mangkuk yang lain, kita masukkan 2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil garam, gaul rata dan buat well di tengah. Next, masukkan 1 sudu besar margarin, 2 sudu besar susu pekat, tuangkan bancuhan yeast dan gaul rata. Sekarang bolehlah kita sambung menguli adunan ini dengan tangan sehingga ia menjadi dough yang cantik dan tidak melekat di tangan. Sekarang bolehlah kita perap selama 2 jam dan kita tutupkan adunan ini sehingga ia naik sekali ganda. Tumbukkan dough ini dengan tangan untuk mengeluarkan semua angin-angin yang terperangkap dan seterusnya kita uli sekali lagi dan kemudian kita boleh bentukkan berbola kecil. Menggunakan jari, buatkan lubang di bahagian tengah dough ini. Kemudian dengan menggunakan 2 jari, kita tarik sedikit dough ini dan kita buat seperti di dalam video ini untuk buat bentuk donat. Kemudian kita susun di atas dulang yang telah pun ditabur dengan tepung. Ulang proses yang sama sehingga semua dough habis. Saya tunjuk sekali lagi cara untuk bentukkan donat. Firstly, kita tepungkan jari. Kemudian dengan menggunakan jari ni kita buat lubang di tengah donat. Okey, kita tarik sikit dan dengan menggunakan 2 jari kita buat bentuk donat. Okey, kita buat seperti dalam video ini. Kemudian kita susun di atas dulang dan kita tunggu 15 minit supaya dough ini boleh kembang lagi sekali sebelum kita goreng. Sekarang bolehlah kita mula menggoreng donat ni. Ambil pelan-pelan dengan tangan yang lembut dan kita gorengkan ke dalam minyak yang tidak berapa panas. Terbalikkan donat ini, kita masak lagi satu side sehingga menjadi kepirangan. Donat dah masak, sekarang bolehlah kita keluarkan dan toastkan. Setelah donat menjadi sedikit sejuk, kita boleh golekkan di dalam icing sugar ataupun caster sugar ikut pilihan kita. Nampaknya donat kita dah siap, jadi begitu lembut, gebu kejadiannya. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.